Hai semua, dalam video kali ini saya akan cakap tentang tawaran pasar bayar dari Yes ya, di mana baru-baru ini mereka telah memperbaharui tawaran Power 35, di mana dengan harga RM35 setiap bulan anda akan dapat sehingga 300GB data pergerakan tinggi untuk setiap bulan ya. Nak tahu lebih lanjut tentang tawaran ini, kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe lah, sila subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Ini dia tawaran Power 35. Dekat kiri adalah Power 35 tanpa kontrak. Harga RM35 setiap bulan dengan data 150GB ya. Jika anda memilih untuk mengambil kontrak 3 bulan dengan Power 35, harga tu masih sama, RM35. Tetapi anda akan dapat 2 kali ganda lebih banyak data untuk Power 35. Kedua-dua pelan menawarkan data pergerakan tinggi untuk 4G dan 5G. Semua data boleh guna untuk hotspot, panggilan ke nombor standard rangkaian tempatan dan juga unlimited on-net SMS lah. Itu yes ke yes. Apa yang beza untuk Power 35 yang tiada kontrak dan ada kontrak adalah seperti berikut. Jika anda mengambil pelan tanpa kontrak kan, harga dia adalah RM35, sama je. Tapi data tu 150GB sahaja. Tetapi jika anda memilih untuk mengambil Power 35 dengan kontrak 3 bulan, maka dia akan disertakan dengan kontrak 3 bulan lah. Dan data tu akan jadi 2 kali ganda, iaitu jadi dari 150GB ke 300GB ya. Fungsi dia sama, semua benda tu sama. Apa yang beza adalah kontrak dan juga data. Seperti yang saya cakap tadi, Yes telah memperbaharui tawaran Power 35, di mana anda kini boleh melanggan pelan ini dengan pilihan kontrak 3 bulan ataupun pilihan tanpa kontrak. Harga sama, RM35 setiap bulan. Apa yang beza dekat sini lah, jika anda memilih untuk tidak mengambil kontrak dengan Yes Power 35, maka anda akan dapat kuota berkelajuan tinggi 190GB setiap bulan. Ini agak banyak sebenarnya. Tetapi lah, jika anda memilih untuk mengambil kontrak 3 bulan, anda akan dapat kuota berkelajuan tinggi 2 kali ganda, iaitu 300GB setiap bulan ya. Untuk pengetahuan, selepas tamat tempoh kontrak 3 bulan tu, kuota 300GB tu akan jadi balik 150GB lah. Sebab kontrak tu tamat. Dia adalah sama seperti Infinite Plus ya. Bila anda berada di tempoh kontrak lah kan, anda bayar RM58, RM78, RM88 dan lain-lain. Tetapi jika anda berada dekat kontrak lah, harga RM58 akan jadi RM38. Dan harga RM88 akan jadi lebih murah lah, dan lain-lain. Selanjutnya, selepas tamat tempoh kontrak, harga tu akan jadi harga asal, iaitu bagi Infinite 58 lah kan, dia akan jadi RM58 lagi, iaitu harga asal. Jika anda mengambil tempoh dekat anda berada dekat tempoh kontrak, maka harga akan jadi RM38 setiap bulan. Dan semua kuota tersebut boleh digunakan untuk kegunaan hotspot. Kedua-dua pilihan juga termasuk panggilan tanpa had ke nombor standard rangkaian tempatan. Sekiranya anda sudah habis gunakan kuota 150GB atau 300GB, maka kelajuan internet akan diperlahankan kepada 256kbps lah. Dan sekiranya anda memilih untuk mengambil
Yes Power 35 dengan kontrak 3 bulan, perlu tahulah bahawa sekiranya anda batalkan perkhidmatan sebelum tamat tempoh kontrak, cas pembatalan akan dikenakan. Sekiranya anda ingin bersama Yes dengan tempoh yang panjang, bolehlah mengambil Yes Power 35 dengan kontrak 3 bulan. Tetapi kena renew lah setiap 3 bulan untuk dapat kuota 300GB tu. Dan promosi 300GB tu terhad kepada sesiapa yang mengambil kontrak 3 bulan bersama Yes Power 35. Sekiranya anda mengambil kontrak peranti Super Jimat bersama Yes Power 35, maka anda hanya akan layak dapat kuota 150GB setiap bulan saja ya. Ini yang penting, jika anda ambil kontrak, maka data akan jadi 150GB. Itu je, senang je. Jika ambil device kontrak, maka data tu sama seperti data tanpa kontrak. Dan saya rasa ini saja dalam video kali ini. Jika anda suka video kali ini, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!